Dua pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM yang cedera selepas dihempak pokok di Shah Alam kemarin kini dilaporkan stabil. Siang tadi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nor Rashikin berkenan menziarahi kedua-dua mangsa di Hospital Shah Alam. Sementara itu, di Ibu Negara, dua kereta dihempap sebatang pokok tumbang dalam kawasan sebuah sekolah di Bangsar tengah hari semalam. Bomba menerima panggilan kecemasan pada 12.13 tengah hari. Sejak kebelakangan ini, Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) menerima peningkatan aduan dan pertanyaan daripada orang awam berhubung aktiviti penebangan pokok di beberapa lokasi dalam kawasan pentadbiran MPAJ. Untuk makluman, setiap kerja penebangan pokok yang dilaksanakan adalah berdasarkan penilaian teknikal oleh pegawai berkaitan dan hanya dijalankan terhadap pokok yang dikenal pasti berisiko, berpenyakit, mati, riput, condong atau berpotensi mengancam keselamatan orang awam serta harta benda. MPAJ sentiasa mengutamakan keseimbangan antara pemeliharaan alam sekitar dan keselamatan awam. Sehubungan itu, setiap tindakan yang diambil adalah mengikut prosedur, garis panduan dan pertimbangan teknikal yang telah ditetapkan. MPAJ amat menghargai keprihatinan dan kerjasama orang ramai dalam usaha memastikan kawasan persekitaran kekal selamat, hijau dan berdaya huni. Pihak majlis berharap seluruh penduduk di kawasan Ampang Jaya dapat memberikan kerjasama dan mematuhi arahan petugas sepanjang kerja pemotongan dan penebangan pokok dijalankan. Kerjasama yang diberikan amat penting bagi memastikan kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan lancar, selamat dan teratur demi keselamatan semua pihak. Daripada pihak sekolah, usaha daripada MPAJ ni yang mana penebangan pokok yang terpaksa dilakukan ni sebenarnya baik untuk membantu pihak sekolah, khususnya berkaitan dengan keselamatan murid-murid di sekolah kebangsaan Taman Melati 2 ni. Sebab memandangkan pada sekarang ni dengan cuaca yang tidak menentu, boleh mengundang pelbagai risiko lah seandainya pokok-pokok ini tak ditebang. Dan di antaranya sebenarnya kalau tak salah saya, pokok-pokok di sini pun berusia lebih daripada 30 tahun. Yang mana usia yang pokok itu tua ni mungkin faktor fizikalnya akan menyebabkan patah dan sebagainya, tumbang dan sebagainya, akan memberi kesan pada pihak sekolah. Penggantian semula sebenarnya patut dilakukan lah bagi mengekalkan ekosistem di kawasan sini, yang mana sebenarnya pihak MPAJ pun saya rasa dah bersedia dengan plan yang mana dia tebang dan akan gantikan semula pokok-pokok di sinilah untuk membantu kelestarian di kawasan SK Taman Melati 2 ini.